Korang rindu tak makan claypot chicken rice? Jom kita buat kat rumah. Untuk penyediaan beras, cuci rendam air 30 minit. Next, perapan ayam, halia, masukkan sos tiram, kicap cair, gula, telur ayam, cendawan, tepung jagung. Daun bawang ni optional tau. Untuk mula masak, masukkan beras ke dalam claypot, masak nasi macam biasa. Lepas 10 minit, buka penutup, make sure air tu mendidih, kacau nasi perlahan-lahan supaya bawah tak hangus. Untuk claypot, masak 20 minit, api paling kecil. Time ni korang pusingkan kedudukan bawah claypot tu ke sudut yang lain-lain supaya api dia masak sekata. Buat sos dia, sos tiram, minyak bijan, kicap pekat, kicap cair, gula, tambah air. Tuang sos secukup rasa, jangan tuang semua pula. Gaul-gaulkan semua. Nak masuk telur time ni pun best juga. Lepas tu masak 5 minit lagi. Tada, dah siap. Pot chicken rice kita dah siap. Jom kita makan. Berasap-asap. Lembut sangat ayam dia. Sedap. Korang share kat bawah. Resepi claypot apa lagi yang korang nak Abang Mi masak?